So, aku nak recommendkan dengan korang satu benda ni. Ni, water jet ni aku beli dekat TikTok saja tau. Okay, harga dia tak adalah mahal sangat. Tapi, aku push. Aku ni buat kerja aircon. Macam-macam kerja lah aku buat kan. Aku dah beli water jet ni. Macam-macam jenis water jet kan. Water jet yang macam ni aku dah pernah beli. Yang macam ni pun aku dah pernah beli. Sampai yang harga ribu-ribu pun aku pernah beli. Tapi, aku tak pernah guna water jet yang macam ni. So, aku cakap dengan korang sangat-sangat, apa orang cakap? Sangat-sangat berbaloi lah aku beli. Kau tengok ni lah. Dia punya motor, tengok. Motor seketul macam ni tau. Motor seketul macam ni tau. Ini kalau rosak dia punya motor ni, just kau plug and play je. Kau beli motor macam ni, kau pasang terus dekat sini, terus selesai masalah korang. Tapi yang aku paling teruja sekali water jet macam ni kan. Apa yang aku paling teruja sekali? Kau tengok. Aku dah guna water jet banyak kan, aku cakap tadi kan. Satu function yang tak banyak ada pada water jet biasa adalah apa tau? Ni. Ni apa ni? Ni apa ni? Ini adalah regulator untuk kontrol pressure air ni. Contoh ini kuat kan? Kau nampak kuat kan? Kuat kan? Okay, kalau aku adjust kat sini, aku boleh slowkan pressure dia. Nampak? Aku slowkan. Nampak tak? Air dia jadi makin slow. Air dia makin slow kan? So, maksudnya apa? Maksudnya, kalau korang gunakan apa nak cuci aircon, tak nak pressure yang kuat, kau boleh adjust. Kalau kau nak cuci kereta, kau nak pressure yang kuat, kau adjust. So maksudnya dia memang boleh adjust kuat, dia boleh adjust slow, pressure dia kuat. Yang paling best lah. Ini part yang paling akhir lah, paling best aku tak tahu nak recommendkan macam mana dengan korang, tapi aku sangat-sangat teruja. Okay, macam ni. Tengok kat sini. Apa yang ada yang paling best kat sini Bila korang beli, korang akan dapat ni. Ni apa ni? Warna kuning, warna merah, warna hijau, kat sini ada warna putih. Ni apa ni? Ini adalah dia punya nozzle dia. Maksudnya apa tau? Ni contoh ni aku buka. Kau tengok dululah ni. Yang ini, air dia macam mana? Air dia, kepala tak cabut ya. Okay. Air dia pusing-pusing. Nampak tak? Okay. Kalau aku tukar. Kau nak ni, buka ni je. Buka ni, tarik kat sini, cabut sini. Letak kat sini, aku pasang warna hijau ni. Tengok. Air dia macam mana pula keluar. Lepeh macam tu. Kalau aku tukar je ni, aku tak nak pakai yang warna hijau, aku tukar kat sini. Cabut, pasang balik sini. Kau tengok air dia. Lagi tajam. So, dia macam-macam function lah. Kalau korang rasa macam, alah bang, batang dia pendek ke bang? Tak best lah bang, batang pendek nak cuci longkang. Penat lah bang, apa semua sekali ni. Dia ada bagi extension juga untuk pakai batang panjang. Senang nak cuci lantai? Senang kan nak cuci lantai kan? Sebab tu aku cakap dengan korang kan. Aku sangat-sangat recommend dengan korang water jet ni. Kalau korang nak cari water jet sekarang ni, nak buka car wash ke, nak buat apa, nak cuci lantai ke apa semua, korang try pakai water jet ni. Okay, aku garanti korang puas hati. Kalau kau tengok harga dia mahal, berbaloi. Sungguh aku cakap korang, sangat